Isu penjaja di Jalan Protokol dan penjaja yang terjejas akibat projek menaik taraf sistem perparitan di Taman Wira. Datuk Bandar Alor Setar, yang berbahagia Datuk Haji Abdul Ghaffar bin Yahya, telah mempenerusikan satu sesi taklimat dan perbincangan bersama penjaja di Jalan Protokol. Perbincangan itu bertujuan mengambil pandangan serta mengenal pasti beberapa isu dari semua pihak terlibat bagi penyusunan semula. Sesi libat urus tersebut melibatkan ahli Majlis Embas, pengarah dan ketua bahagian Embas bersama pengerusi-pengerusi Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil serta 88 penjaja sekitar Taman Wira dan 40 penjaja sekitar Pantai Johor bagi mencapai kata sepakat yang baik demi kesejahteraan Bandar Raya Alor Setar. Dalam sesi sidang media selepas taklimat tersebut, Datuk Bandar Alor Setar turut memaklumkan beberapa cadangan insentif kepada para peniaga terlibat. Kita berada dalam track yang kita setujui, iaitu insya-Allah menjelang Mei kita dapat susun semua peniaga ini, termasuk di Jalan Protokol atau Pantai Johor, dan juga kesan daripada pembaikan sistem perparitan di Taman Wira. Banyak peniaga yang menyampaikan pandangan, luahan, hasrat mereka. Kita ambil kira dan kita akan ada jawatankuasa kecil di peringkat majlis. Kita akan bincang semula melihat kepada sektor para penjaja tersebut dan kita akan susun itu. Dan saya percaya para peniaga di Pantai Johor dan di Taman Wira ni boleh menjadi contoh kepada para peniaga lain yang telah bagi satu kerjasama dan komitmen yang cukup baik. Sebagai insentif kepada para peniaga di dua-dua tempat ini, ahli majlis telah mencadangkan supaya diberikan insentif. Insentif yang pertama adalah kita akan berikan pengecualian lesen sehingga 31 Disember. Untuk kedua-dua tempat ini, mereka hanya bayar untuk kos stiker saja, RM5. Tetapi kita bagi lesen, bayaran dikecualikan. Makna FOC. Yang kedua, saya ucap terima kasih kepada saudara Nazri, Dino dan Sajahan atas usaha mereka. Dengan bank MBSB, kita akan bekalkan kemah yang standard sama 10x10 kepada semua, dan majlis akan bagi topi, apron yang sesuai, yang meniaga makanan lah. Dan saya menekankan kepada para peniaga tadi untuk semua peniaga mendapatkan lesen. Jadi bukan sahaja untuk yang Taman Wira dan juga di Masjid Pantai Johor, saya juga menyeru kepada semua penjaja dan peniaga kecil dalam Bandaraya Alor Setar untuk memohon lesen daripada pihak Embas. Dalam pemerhatian saya, para peniaga ni semua dengan hati terbuka lah, terima apa yang terjadi. Mereka pun ada berhasrat untuk menyelesaikan masalah tempat meniaga mereka ni. Jadi masih lagi dalam pembincangan cadangan-cadangan tempat dan juga lokasi-lokasi yang pihak Embas perlu kaji semula. Sama ada bersesuaian ataupun tidak, akan dimaklumkan pada akan datang lah.